Islam Universiti Malaya. Saya Ilham Zati binti Muhammad Ismail akan menjadi MC anda untuk hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan program kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menadah tangan dan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, untuk makluman para peserta sekalian, hari ini bengkel kita akan terbagi kepada dua sesi. Sesi pertama berkaitan dengan penulisan permasalahan kajian dan sesi kedua berkaitan dengan penulisan sorotan literatur dan pemilihan metodologi dalam kajian. Nanti di setiap akhir sesi tu, kita akan ada sesi Q&A selama 10 hingga 15 minit. Jadi para peserta boleh kumpulkan soalan di chat box untuk kami bacakan kemudian. Atau semasa sesi Q&A tu berjalan, anda boleh buka mic dan tanyakan soalan secara direct. Jadi sebelum kita mulakan program kita, saya nak minta kerjasama semua peserta pada hari ini untuk buka kamera untuk satu sesi bergambar dengan panel pertama kita pada hari ini. Jadi kalau boleh, semua buka kamera. Okey, yang ambil gambar dah ready tak? Yang boleh snapkan gambar. Okey. Okey, boleh buka kamera ya. Okey. Okey. Ada lagi nak buka? Okey, saya kira okey ya. 1, 2, 3. Okey. Sekali Okey, lagi. baik. 1, 2. Okey. Terima kasih, Adlin. Tanpa buang masa lagi, jadi kita mulakan dengan sesi pertama iaitu sesi penulisan permasalahan kajian. Dan ini akan disampaikan oleh panel pertama kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Ikhlas Rosli. Profesor Madya Dr. Muhammad Ikhlas Rosli merupakan Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajar Islam Universiti Malaya. Kepakaran beliau merangkumi Fiqh Al-Zakah, Harta dalam Perundangan Islam, Muamalah, Fatwa dan Sejarah Perundangan Islam. Beliau menamatkan pengajian asasi di Universiti Malaya Nilam Puri selama 2 tahun, kemudian memperoleh ijazah sarjana muda dalam fiqh usul pada tahun 2012 serta PhD dari Universiti Malaya pada tahun 2016. Beliau aktif menulis dan menyelidik dalam bidangnya dengan lebih daripada 224 penerbitan termasuk 11 buku, 118 artikel jurnal dan 50 bab dalam buku. Selain itu, beliau terlibat dalam kajian bersama Mawib, JAKIM dan institusi takaful serta aktif dalam organisasi seperti Persatuan Ulama Malaysia dan Majlis Dakwah Negara. Dengan pelibatan aktif dalam seminar kebangsaan dan antarabangsa, beliau terus menyumbang kepada perkembangan ilmu fiqh dan usul fiqh. Baik, dipersilakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara anak? Waalaikumsalam. Boleh Doktor? Okay. Boleh Doktor. Nak minta maaf, kemungkinan akan berlaku lagging sikit. Anda tak pasti hari ni capaian internet di rumah agak tidak begitu baik. Okay, terima kasih saudari pengurusi majlis, saudari Ilian atas pembukaan majlis kita pada hari ini. Dan insyaAllah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan semua. Saya kira kita akan dalam bahasa Melayu. Saya rasa kalau ada yang pelajar yang foreigner tu mungkin boleh beritahulah kalau ada. Saya kira dalam bahasa Melayu. Saya akan ada slide untuk saya bentangkan di sini. Sebenarnya slide ni pun dah lama dan saya telah guna untuk banyak kali dah pun. Sama ada dalam UM, luar UM ataupun di institusi tertentu lah.
Kadang-kadang sebab kita nak bagi penjelasan tentang bagaimana pendekatan research itu dibuat, penyelidikan itu dibuat. Dia tidak semestinya dalam bentuk tesis, dia dalam bentuk kajian apa pun, dia memerlukan kepada metodologi yang kita buat. Dan sebenarnya fokus saya kira saya punya slot dalam 1 jam 30 minit. Sebenarnya ada mesyuarat juga nanti. Mungkin saya akan join, selepas ini saya akan join tanpa buka video lah. Kan? Maknanya saya akan join mungkin tengah drive ke apa ke. Cuma saya nak sebutkan sesi kali ini saya akan lebih kepada pengalaman bukanlah saya nak kata saya banyak pengalaman, tetapi pengalaman yang saya lalui setelah banyak mempengerusikan Viva Bosil, mempengerusikan Viva Bosil ataupun menyertai Viva Bosil sebagai ketua jabatan, ataupun saya mengendalikan PD dan CD, bermula daripada karier saya sebagai pensyarah lah, karier sebagai pensyarah di Akademi Pengajian Islam, dan mempengerusikan sesi PD dan CD. Tidak semua ya orang ada yang berpengalaman untuk menjadi pengerusi Viva Bosil, tapi tak ramai yang kerap untuk menjadi pengerusi, kan? Tak ramai yang kerap menjadi pengerusi. Setakat ini memang saya banyaklah dari sudut aspek itu mempengerusikan, tapi kebanyakannya student Arab lah. Mungkin student Melayu tu ramai lagi yang lebih bersedia lah untuk untuk jadi pengerusi. Dan pengerusi kepada PD, CD, Viva Bosil ini penting kerana dia mempertimbangkan antara pendapat panel dan pendapat calon. Juga mempertimbangkan antara pendirian penyelia ketika menyelia calon. Kerana itu setelah awak keluar, tugas pengerusi adalah untuk bertanya kepada penyelia. Kan? Bila awak bentang PD, awak bentang CD, setelah selesai pembentangan, setelah selesai soal jawab, anda diminta keluar. Okey. Di waktu itu, kita akan bertanya pendapat penyelia. Jadi, begitu juga dalam sisi Viva Bosil. Setelah awak keluar, awak akan, penyelia akan kekal beberapa minit untuk kita tanya pendapat. Jadi ketika itu, tugas pengerusi adalah untuk mempertimbangkan maklumat ini. Mungkin ada setengah penilai itu dia tidak berpuas hati dengan pengerusi, ataupun penyelia tidak berpuas hati dengan pengerusi, tetapi itu tanggungjawab kita untuk menjelaskan. Dan mungkin pelajar pula menangis lah, sedih lah kan. tak lulus PD, tak lulus CD. Sebenarnya awak kena bersyukur tak lulus PD daripada awak tak lulus CD. Kan? Kalau tak lulus CD, sebenarnya kajian awak memang tidak tidak dianggap memuaskan lah bagi sisi panel. Kalau tak lulus PD, itu adalah peluang. Itu adalah peluang untuk awak memperbaiki proposal defense. Sebab itu, the important point adalah bukan kita nak lepas proposal point, tetapi sejauh mana kita dapat menambah baik proposal kita. Ini tidak. Bila proposal defense tak lepas je dah kata ni cara ni syadid, cara ini kan tak faham. Tapi awak sebenarnya lepas proposal defense itu kadang-kadang kalau disebabkan kesian, kalau disebabkan panel malas nak ambil cara dah, ni lah tak dia dah tak mau dengar cakap kita kan, contoh. Jadi itu bermasalah. Peringkat-peringkat seterusnya bermasalah. Sebab itu peringkat proposal defense adalah penting. Kerana di situ kita melihat arah tuju kajian dan permasalahan kajian.
kadang-kadang walaupun kita rasa ada masalah, tetapi kita tak nampak arah tuju kajian. Bagaimana kita nak menjadikan masalah yang wujud itu sebagai satu bentuk kajian dan bagaimana kita nak menyelesaikan kajian. Itu pun satu perkara yang kita pertimbangkan ketika proposal defense. Okey, baik. Saya akan share slide. Sebenarnya saya ada beberapa nota yang saya akan kongsikan. Tapi kita tengok keadaan komputer dan slide keadaan komputer dan saya tengok lah. Sebentar saya slide saya. Okey, terpapar tak slide? Doktor nampak skrin doktor, tak nampak slide. Okey. Okey, nampak? Okey, sekarang nampak. Okey. Okey, sebenarnya slide ni panjang kan sebenarnya. Saya kira ada 35 halaman tapi saya tak sentuh semua sebab selepas ini pun dah pun akan ada sesi bersama dengan Dr. Pemadya Dr. Wahab Fafani. Jadi saya akan ceritakan tentang beberapa kaedah penulisan tesis yang tertumpu kepada beberapa aspek saja. Okey, saya terus lanjut. Saya rasa kebanyakan anda ni dah biasa kan untuk membuat. Tetapi apa yang paling penting dalam slide saya ni kita ada pendahuluan, latar belakang masalah kajian, penyataan masalah kajian, persoalan kajian, objektif kajian. Saya sampai situ saja. Saya akan sentuh pada sesi kali ini. Tetapi sebelum itu kita ada sentuh sikit mengenai tajuk kajian. Okay, saya tak sempat untuk untuk detailkan perbincangan ni. Tetapi saya nak sentuh sebagai pengurusi ataupun sebagai panel, apa yang sampai kepada kita adalah mula-mula sekali adalah tajuk kajian. Tajuk ini membina perspektif, kan? Membina perspektif kepada panel. Kerana itu tajuk itu perlu dikarang dengan baiklah. Okey. Sekiranya tajuk itu, contoh, tajuk itu dalam pandangan panel, dia adalah berbentuk kajian kuantitatif. Tapi isi kandungan perbincangan adalah kajian kualitatif. Mungkin panel akan bawa kenapa tak buat ini, kenapa tak buat ini, kenapa tak buat ini kan. Sebab dalam kepala dia melihat tajuk itu adalah kuantitatif dan sepatutnya hala tuju kajian adalah bersifat kuantitatif. Tetapi kenapa pelajar membawa kajian kepada kajian kualitatif kan? Itu mungkinlah kita kata sama ada tersilap buat tajuk ataupun tersilap memahami perbincangan. Tetapi ini akan memberi kesan sekiranya anda dalam viva. Dalam proposal defense tahan lagi. Dalam CD mungkin tahan lagi. Kita boleh ubah, mungkin nak ubah tajuk ataupun ubah tendensi kajian. Tetapi dalam viva, tajuk awak membawa tanggungjawab atas tajuk yang awak bawa. Dia boleh jadi ketika mana pengesahan tajuk. Ini ada setengah kata kes terpencil lah. Ketika mana tajuk awak tak difahami oleh
ahli jawatan kuasa ketika mana mengesahkan tajuk. Jadi ahli jawatan kuasa memandangkan dengan maklumat-maklumat daripada ketua jabatan, kadang-kadang kita call penyelia. Kadang-kadang kita call, ketika nak sah tajuk ni, ketika kita nak call penyelia, kita tanya dan penyelia bagi dia punya pandangan. Kita tak tanya student. Dan daripada pertimbangan itu, kita nampak tajuk dia nak buat kajian ini sebenarnya. Kita ubah tajuk ketika sah tajuk. Jadi pelajar pun okey, tak apalah tajuk tu. Rupa-rupanya isi kandungan dia tak sama dengan tajuk. Isi kandungan tak sama tajuk. Itu mendatangkan masalah ketika dalam viva. Tapi mungkin kita akan bagi remarks lah. Kesilapan itu adalah pada pengesahan tajuk, bukannya pada pembincangan. Tetapi pelajar lunyai lah dalam viva. Tapi itu jarang berlaku. Yang penting adalah bagaimana anda melalui proposal defense dan candidature defense dengan baik. Kadang-kadang kalau awak kekal dengan tajuk yang sama pun, yang tidak diubah, awak akan mengalami masalah sebab tajuk itu tidak sesuai untuk dibuat tesis. Kerana itu jawatan kuasa ubah. Jawatan kuasa jawatan tinggi ubah. Dengan tajuk yang sama, dengan konten yang sama, awak pergi viva juga awak akan bermasalah. Kan? Dua-dua keadaan awak akan bermasalah. Cuma remark itu membantulah pelajar sedikit. Okey. Itu kita cakap dari sudut pengurusan. Apa yang saya nak tengok dalam tajuk? Okay. Saya pertama sekali, tajuk adalah memberi gambaran kepada apa yang pelajar nak buat. Big why, big why tu. Kenapa dan kalau awak baca sendiri tajuk awak kena tahu kenapa kenapa persoalan kenapa tu dapat tak dijawab oleh tajuk dan mengapa dapat tak dijawab oleh calon. Jadi persoalan itu awak kena tanya sendiri. Tajuk ni berkenaan dengan apa? Mengapa saya nak kaji tajuk ini? Right. Tanya kan. Dan tajuk itu tidak diformulate berasaskan selera masing-masing. Saya rasa ni saya ni aliran sastra. Jadi saya nak buat tajuk yang nampak sastra lah. Tidak, kerana pembentukan tajuk dia ada fungsi. Kan, pembentukan tajuk dia ada fungsi, dia ada, kalau dalam Melayu tu kita cakap dalam satu ayat tu mesti ayat yang lengkap, yang ada subjek, ada predikat kan. Jangan kita tulis tanpa ada hala tuju. Pertama sekali kita kena tahu dalam tajuk pastikan menggambarkan kajian ini terfokus. Sebab itu awak letak daripada perspektif hukum Islam, daripada perspektif pemikiran Islam, daripada perspektif tidak umum tidak umum. Contohnya awak cakap analisis kontrak tidak fokus. Mungkin kontrak itu kita faham fokus, tapi dalam aspek yang mana. Kemudian tujuan kajian juga kena jelas dalam tajuk. Itulah kenapa, mengapa itu. Mengapa? Awak nak kaji apa? Biasa tak soalan itu keluar? Awak nak kaji apa? Awak nak kaji apa? Soalan ini dia datang daripada tajuk awak, title awak. Kerana tajuk awak tak jelas, title awak tak jelas, jadi soalan itu biasa akan terkeluar. Dan kemudian kadang-kadang dia menggambarkan metod yang kita guna. Kajian kuantitatif, dia ada cara tulis tajuk. Kajian kualitatif, dia ada cara ditulis tajuk. Jadi saya tak cerita secara detail, tapi kalau kita boleh tunjukkan beberapa contoh, nanti awak akan biasa. Kalau awak baca tajuk ni adalah kajian kuantitatif, contohnya persepsi pelajar terhadap. Jadi kalau persepsi pelajar ataupun kefahaman pelajar ataupun yang tajuknya berbentuk kekerapan, maka kita terus gambarkan bahawa dia adalah satu kajian kuantitatif ataupun kajian di maka kita tahu dia mesti kajian lapangan, kajian di negeri Selangor, kajian di pusat zakat, maka dia kajian lapangan. Kan, kita dapat tahu daripada tajuk.
Mungkin kita akan cakap tajuk hubungan. Hubungan A dengan hubungan B, contoh. Bila ada hubungan, maka dalam kepala penilai, ini adalah kajian kuantitatif. Kefahaman, persepsi. Dan ada term-term lain lah yang biasa kita nampak. Itu adalah kajian kuantitatif. Lepas tu kita tahu ada kajian kes, kita tahu ada kajian fenomena, kita tahu ada kajian banyaklah bentuk kajian kan. Kajian apa dipanggil? Prospectus study, phenomenological study, case study. Dia banyak bentuk kajian. Jadi kajian itu, identiti kajian itu perlu dijelmakan pada tajuk supaya kita nampak. Kalau menurut perspektif hukum Islam, maka kita tahulah itu mungkin kajian kualitatif. Paling tidak dia akan ada interview. Jadi di dalam tajuk itu perlu dah ada elemen-elemen itu untuk kita nyatakan. Kemudian yang paling jelas adalah kita perlu ada pemboleh ubah. Kita perlu kenalkan dalam tajuk kita ada variable. Yang ni kalau dalam tesi Arab tu saya selalu tengok tajuk dia tu, dia tak ada variable. Ini awak nak kaji, ini awak nak ukur dengan apa? Ini subjek, awak nak ukur dengan apa? Awak nak guna metod apa? Awak nak pakai instrumen apa? Awak nak pakai teori apa? Jadi itu pemboleh ubah. Jadi dalam tesis dia ada juga pemboleh ubah. Seperti mana awak belajar dalam sains, ada dependent variables, ada independent variables. Kan? Dalam tajuk kajian juga ada elemen itu. Dan dalam kajian juga ada dipanggil moderation variables, ada mediation variables. Yang ini dia kena praktikal sikit. Kan, untuk kita tengok tajuk. Saya tengok kalau ada contoh tesis dalam saya punya folder. Ini cuma folder yang saya simpan ni, dia lama sikit tau. Jadi saya tak pasti dia punya kalau ada nama-nama yang awak kenal, minta maaf lah. Jika dia saya memang ambil. Ini contoh, anda rasa tajuk ni lama ni. Sekejap Kita tak ready lagi. Okey, tengok. Okey, kita nampak ini kajian kualitatif. Kan, kualitatif. Pertama sekali, kita tahu dia nak kaji pandangan Muhammad Hashim Kamali. Mengenai apa? Hudud. Kan, mengenai hudud. Jadi mungkin dipanggil dependent variables. So, yang tidak bebas tu adalah hudud ini. Yang kita nak ukur yang pandangan Muhammad Hashim Kamali. Kalau tertukar tu awak cari sendirilah kan. Dia ada, maknanya kat situ dia ada dua variable. Pertama pandangan Muhammad Hashim Kamali, hudud. Pandangan Muhammad Hashim Kamali dan terhadap hudud. Okey. Dan skop dia apa? Dalam buku Punishment in Islamic Law. Jadi kajian ni dah tak perlu dah kita tanya kenapa awak tak kaji buku lain. Mungkin soalan tu kena justifikasi kepada skop. Itu biasalah. Maknanya kalau panel kata, saya jumpa pandangan Syekh Kamali di dalam buku lain mengatakan pandangan berbeza. Jadi pandangan ini tidak kita tak boleh terima sebab dia di luar skop
kajian pelajar. Dia di luar skop kajian pelajar. Jadi maknanya dalam tajuk ini kita dah faham bahawa tujuan dia adalah untuk mengkaji pandangan. Dan fokus kajian adalah dalam buku Punishment Islamic Law dan pandangan Hashim Kamali mengenai hudud. Itu fokus. Dan kajian ini ada variable, iaitu pandangan Muhammad Hashim Kamali terhadap hudud. Okey. Ini contoh dulu ni. Okay. Oh, ini saya ambil terus problem statement. Ini pun saya tak ingat. Sesi apa ni. Okey, kita tengok ni. Okey. Analisis fatwa zakat di Malaysia dari perspektif Mahkamah Konstitusi Syariah. Maka dia ada dua je lah. Okay. Fatwa zakat. Lepas tu dia analisis fatwa zakat tu. Dia punya variable yang seterusnya dia yang pengukur dia adalah Mahkamah Konstitusi Syariah, perspektif Mahkamah Konstitusi Syariah. Kadang-kadang tajuk tu very simple kan. Lepas tu yang detail skop tu kita akan bincang dalam skop kajian. Okey, tapi awak tengok kan, dalam kedua-dua kajian ini, bila pandangan Muhammad Hashim Kamali dalam kepala saya, kan, dalam kepala saya akan tanya kenapa Muhammad Hashim Kamali dan mengapa. Awak kena jawab. Terhadap hudud, mengapa dan kenapa. Kenapa dan mengapa. Dalam buku Islamic Law, kenapa dan mengapa awak ambil buku Islamic. Ini kena jawab, kena standby. Dalam masalah kajian kena ada. Dalam masalah kajian kena ada masalah Muhammad Hashim Kamali, permasalahan hudud, permasalahan buku Punishment Islamic Law. Ini sebab itu variable tu bila dah ada mungkin dalam buku tu tak penting sangat kan, sebab itu bukannya variable. Dia adalah apa tu kita punya skop kan. Skop. Kita punya apa limitasi. Tetapi kita akan tanyalah kenapa pilih. Kenapa pilih. Tapi bila variable yang pertama dan yang kedua tu mesti kena jawab. Bila itu adalah variable anda, mungkin banyak variable. Kadang-kadang orang tu tulis panjang sangat, sampai 3 variable. Kita akan tanya. Kenapa dan mengapa. Kenapa dan mengapa. Begitu juga. Bila ada fatwa zakat, kenapa nak kaji fatwa zakat? Mengapa? Kan? Lepas tu daripada perspektif Mahkamah Konstitusi Syariah, kadang-kadang tak ada memang Jawatankuasa Fatwa tak ambil kira Mahkamah Konstitusi Syariah tu dalam fatwa. Contoh. Kan? Maka persoalan itu awak kena jawab. Itu pentingnya tajuk. Dan saya akan pegang pada tajuk. Dan saya akan komen semua konten awak itu akan kembali kepada tajuk. Kerana awak bertanggungjawab atas tajuk. Okey, mungkin akhir nanti tajuk tu akan diubah. Itu tak ada masalah. Tetapi mukaddimah kepada tesis adalah tajuk. Itu yang awak pegang. Okey. Jadi itu awak kena study lagi lah. Bagaimana pemilihan tajuk. Okey, seterusnya adalah mengenai latar belakang masalah dan inilah fokus kepada kajian. Jadi tajuk itu tadi mesti ada perbincangannya di dalam permasalahan kajian ataupun latar belakang masalah. Mungkin dalam setengah masalah, dalam setengah keadaan, orang tak bincang permasalahan kajian. Kan? Ataupun orang, dia ambil salah satu, ambil latar belakang masalah ataupun ambil permasalahan kajian. Itu tak ada masalah. Kerana latar belakang masalah adalah introduction kepada permasalahan kajian. Dia adalah satu bentuk penceritaan kepada timbulnya isu.
Kan? Kalau kita kata contohnya apa itu masalah sekarang ni adalah pada Perlembagaan Malaysia. Contoh, kita kata Perlembagaan Malaysia perlu dipindah kerana dia ini tidak meraihkan hak sebahagian kaum. Contoh okey, perlu dipindah. Okey, itu awak punya permasalahan kajian. Apa dia punya latar belakang masalah kajian? Latar belakang masalah kajian adalah ketika mana menceritakan tentang Perlembagaan Persekutuan itu dibentuk. Kan? Perlembagaan Persekutuan dibentuk ketika mana ABC Tunku Abdul Rahman pergi ke British, contohlah kan. Lepas tu berbincang dengan orang Melayu datang mendapat persetujuan daripada beberapa wakil daripada kaum. Kan? Maka cerita. Kemungkinan dekat situ kita akan nampak maknanya ada unsur keterikatan daripada beberapa dokumen lain. Sehingga data itu terbentuknya seolah ketidakadilan contoh, ataupun ini adalah faktor historis sejarah kerana orang Melayu maka itu latar belakang masalah kajian sehingga timbulnya masalah kajian. Kalau agak tak clear tu mungkin awak boleh tanyalah. Begitu juga mengenai analisis fatwa. Kan, daripada perspektif maksud syariah mungkin, contoh, mungkin, ini saya tak baca dari sini, mungkin dia punya masalah adalah fatwa ini, dalam enactment fatwa adalah berpegang dengan mazhab Syafi'i. Adakah keterikatan? Kan, maknanya kita baca dalam latar belakang masalah kajian kita sebut bahawa institusi fatwa ini ditubuhkan dan perlu mengikuti beberapa prosedur. Fatwa ini keterikat dengan mazhab Syafi'i berasaskan enactment pentadbiran agama Islam negeri ataupun enactment fatwa kan mazhab Syafi'i. Adakah keterikatan kepada mazhab Syafi'i dalam mengeluarkan fatwa, terutamanya fatwa zakat, menafikan penggunaan maqasid syariah ataupun menafikan elemen-elemen maqasid syariah. Sebagai contoh, mungkin itu yang ditimbulkan. Maka dia ada cerita di belakang itu yang kita sebut sebagai latar belakang masalah kajian. Latar belakang masalah adalah satu huraian terhadap isu kes, kondisi, situasi yang melatari masalah kajian. Dia punya background kepada kita punya problem statement. Ia ibarat mukadimah kepada penyataan masalah kajian. Introductionary kan, introduction kepada masalah kajian. Latar belakang yang jelas dibuat untuk mengukuhkan permasalahan kajian. Kerana kadang-kadang itu ada setengah orang dia punya latar belakang masalah kajian dan permasalahan kajian itu dalam satu subtopik saja, kerana dalam dia menceritakan latar belakang dia sebut di dalamnya masalah kajian. Itu biasa kita akan nampak. Ada orang cerita, dia cerita je, lepas tu mungkin panel tak nampak dari situ. Jadi dia keluarkan satu topik penyataan masalah kajian. Daripada latar belakang yang kita jelaskan ini, terdapat beberapa masalah kajian. 1, 2, 3, 4. Jadi permasalahan kajian akan jadi lebih pendek. Kerana apa? Kerana dia telah berkait dengan latar belakang masalah kajian. Tetapi kalau orang tak buat latar belakang masalah kajian, jadi penyataan masalah kajian dia jadi panjang. Kan? Jadi dia lebih panjang. Jadi apa-apa approach kita terima asalkan di sana mesti ada problem statement. Okey, jadi saya tak ceritalah secara detail latar belakang masalah kerana di sana nanti kita akan pergi kepada problem statement yang mana dia ada ciri kesamaan. Okey, permasalahan kajian. Tiada masalah kajian seolah-olah kita tak perlu nak buat kajian. Kerana itu kita perlu nyatakan masalah kajian. Kenapa nak kaji? Mengapa nak kaji? Tak ada orang kaji dah ke? Kan? Awak biasa soalan tu. Tak ada orang kaji dah ke? Ini tajuk ni biasa dah saya dengar. Tak selesai lagi ke?
Awak kena faham tajuk perbincangan tu kerana awak akan mengulangi perbincangan. Contohnya awak kaji tentang isu pandangan mengenai pandangan ikhtilaf fikhi di Malaysia. Kan? Lepas tu ada pula satu tajuk mengenai cerita amalan bid'ah di Malaysia. Ada pula satu tajuk lagi mengenai isu-isu khilafiat. Kan? Ada lagi tajuk pertembungan khalaf dan salaf di Malaysia. Analisis isu-isu terpilih. Okey, awak tengok. Kan? Daripada keempat-empat tajuk ini, kita tengok nanti dekat analisis isu ni dia akan bincang apa? Pertama dia akan bincang tahlil, dia akan bincang tarkib, dia akan bincang maulid, dia akan bincang isu baca yasin malam Jumaat. Dia akan bincang solat tarawih berjemaah atau tidak. Okey. Faham? Jadi isu okey tak apalah. Mungkin dia akan lihat daripada perspektif berbeza. Tapi bila kita tengok penghujahan sama, analisis sama, dapatan sama. Jadi itu adalah pengulangan, repetition kepada apa yang telah dikaji oleh pengkaji lepas. Walaupun ini kata analisis isu-isu bid'ah menurut pandangan perspektif hukum Islam, kaji isu tahlil. Lastnya tahlil, lepas tu khilaf, lepas tu datang khilaf A kata tak boleh, khilaf B kata boleh, lepas tu kata akhirnya dapat kata diharuskan contoh. Lepas tu tesis kedua analisis pertembungan khalaf dan salaf. Pertembungan salaf dan khalaf di Malaysia. Analisis isu-isu terpilih. Ataupun dia bukan panggil salaf, dia panggil golongan salafiyah kan. Ataupun W contohlah. Analisis isu-isu terpilih. Tengok. Okey, isu pertama yang dibincangkan oleh kedua-dua golongan ini adalah isu tahlil. Golongan khalaf kata boleh, golongan salaf kata tak boleh. Contoh salafiyah lah, atau faham lah maksud anda nak rekahkan tu. Sekarang sebut pula viral apa salah faham terma salafiyah dengan salah. Ada. Itu nak pemudahkan. Sekarang ni orang mudah menghukum. Kita nak rekahkan perbincangan. Okey. Salafiyah contoh ataupun golongan W contoh. Kata tak boleh. Bincang-bincang, ada penghujang-penghujang kata, sebenarnya diharuskan. Kerana diharuskan. Sebagai contoh. Yang sama dengan yang tadi. Sama. Jadi awak mengulangi repetition. Jadi kalau lah kat saya ni di pihak, yalah macam setengah, ini kan saya, apatah lagi yang lebih senior. Kan? Apatah lagi lebih senior, dia dah biasa dengar ni. Kan? Saya dah jadi pemeriksa di luar, di universiti luar, di universiti dalam. Apatah lagi mereka ni dah banyak universiti mereka jadi pemeriksa. Jadi kat situ tu, mereka dah biasa dah tengok. Jadi, saya tengok tajuk tak ada lagi. Tajuk tak ada, konten dah. Tajuk tak semestinya sama. Konten dah. Jadi, sebab itu, ketika proposal defense, dan ketika saya defend, awak kena berhadapan dengan situasi kemungkinan kajian awak ini telah dijalankan tanpa ada tanpa awak tahu. Okay, let's say ada ketika mana ada student Arab. Contoh, student Arab datang kepada saya petang kan. Satu soalan saya tanya. Tajuk ni tak ada orang kaji lagi ke? Kan? Dia kajian dia mengenai tahqiq kitab. Bahaya tahqiq kitab sebab kadang-kadang kita tak jumpa. Dia kata tak ada. Lepas tu saya kata saya jumpa dalam dalam satu laman web Mandumah ketika tu, walaupun tak boleh akses. Tajuk dia menggunakan kitab yang awak kaji. Jadi dia kena pulang. Dan waktu tu dia bentang candidature defense. Waktu proposal, saya rasa saya tak masuk waktu proposal dia. Waktu candidature defense saya masuk. Saya kata, tajuk awak dah ada orang kaji. Awak kena tukar tajuk. Jadi dia kena start semula. Ataupun, masalah tu tak jelas. Contohnya isu tu tak real. It's not a real issue. Bukan isu tu sebenarnya.
Contohnya awak kata saya tak ingat beberapa contoh. Sebagai contoh, apabila dia kaji mengenai apa tu, Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Inilah keciciran pelajar, keciciran pelajar di dalam kelas. Bukan. Allah. Penerimaan, contohnya. Penerimaan masyarakat terhadap fatwa mazhab Syafi'i di Malaysia, contohlah, kan. Dia kaji lah apa fatwa itu perlu ada dalam mazhab Syafi'i, fatwa itu perlu perlu berasaskan mazhab Syafi'i, hukum-hukum itu perlu bergantung kepada mazhab Syafi'i yang muktamad. Okey, saya kata itu tak ada masalah. Kan? Sebab itu memang dah jelas lain nama apa isunya sekarang ni. Kan? Fatwa kita tak ikut mazhab Syafi'i ke? Tidak. Habis masyarakat ni tak boleh terima lagi fatwa itu berasaskan mazhab Syafi'i. Masyarakat mempersoalkan. Sekarang ini awak kaji tentang fatwa itu mesti berasaskan kepada mazhab Syafi'i. Yang awak tulis sekarang ni, fatwa itu mesti Syafi'i, hujah-hujah. Kenapa kita perlu berfatwa dalam mazhab Syafi'i? Okey, tak apa. Memang alim. Alim dia ni bincang pasal fatwa, boleh sebut dalam kitab muktamad, sebut apa. Tak, sekarang ni isunya, awak tak kata, apa masalahnya? Sekarang ni fatwa kita ikut mazhab Syafi'i. Ya betul ikut Ustaz, tapi masyarakat tak terima. Masalah kat mana? Masalahnya adalah penerimaan masyarakat tadi. Kenapa awak tak pergi kaji penerimaan masyarakat? Bila awak kaji penerimaan masyarakat, awak kena tahu kenapa masyarakat tak terima, kenapa masyarakat terima. Bagaimana awak nak tahu? Awak kena buat kajian lapangan. Bukannya kajian kualitatif. Okay, got my point tak? Itu penting. Kerana itu pernyataan masalah kajian itu penting. Dan kadang-kadang kita kata, masyarakat tak faham, masyarakat ini tidak diberi pendedahan. Itu dakwaan. Dakwaan itu perlu dibuktikan dengan data dalam masalah kajian. Sebab tu dalam masalah kajian perlu ada data. Tak boleh buat dakwaan. Kenapa ni? Awak kata pelajar, awak kata masyarakat di kampung awak ni mempercayai perkara-perkara khurafat. Saya tahulah Ustaz, saya orang kampung saya. Orang kampung saya. Mana buktinya? Buktinya mana? Data, kami nak data. Awak dah buat. Sebab itu, kalau tak ada data bertulis, awak kena buat kajian, apa dipanggil? Kajian awal. Kena ada kajian awal, kena ada interview dah awal. Ada orang tanya, kena ada interview ke kalau nak buat masalah kajian? Selagi awak tak ada base, base untuk membuat masalah kajian, awak tak boleh nak jadikan dia masalah kajian. Kalau tak ada, maka buat kajian awal dahulu. Buat kajian awal dahulu sampai ada base. Mana kalau kajian awal tu kena ada reporting lah kan? Kena ada reporting, kena ada data, kena ada metodologi dibuat, kena ada. Untuk kita sahkan kajian awal itu valid dan boleh dipegang. Data yang saya nak dalam masalah kajian adalah data yang valid dan data yang reliable. Data yang valid dan data reliable. Sebab tu, ketika mana kita tengok pada masalah kajian, kita perlukan pada validity dan reliability. Jadi kalau tak ada, tak boleh. Itu awak itu. Saya tak boleh nak terima pandangan awak kerana itu adalah pandangan seorang. Dan mesti datang dengan bukti sokongan. Masyarakat saya tahulah politik di tempat saya. Ya, memang politik di tempat awak. Awak mari data dulu untuk menyokong kepada dakwaan awak di dalam masalah kajian.
Okey, oleh kerana itu, kalau masalah kajian tidak jelas, kita tidak boleh terima untuk kajian yang nak buat. Kalau awak nak buat buku, tak ada masalah. Even nak buat buku pun kena ada problem statement lah kadang-kadang. Kalau buku yang berkaitan dengan buku akademik, kalau buku awak nak cerita tentang kisah tupai kisah tupai di hutan ke, itu tak perlulah, kan? Tapi kalau buku akademik, maka kena ada dia punya base problem statement dia, kena ada yang jelas. Ataupun kalau nak buat research, kena ada problem statement. Kalau nak buat buku biasa, pemikiran abuya, kan, dalam itu tak apa lah. Awak terbit pula dekat Karang Craft ke PTS ke, itu kita, it's not my concern lah untuk bincang tentang masalah kajian. Tapi kalau awak nak kaji tentang tesis, main dulu apa dia punya kenapa, the big why. Sebab tu dalam teori metodologi ni, kita kena ada big why. Kita ni sebagai pelajar, dalam kepala kita ni kena ada kenapa dan mengapa. Why. Nak pergi ambil buka puasa tu, kenapa dia masak ayam kicap hari ni? Contoh, kenapa tu kan ada. Walaupun tak terjawab, kenapa ayam kicap ini? Mungkin kerana dia kicap dia banyak, mungkin kerana dia dah bosan dengan makanan lain. Semua tu kena ada. Kenapa Abang Mat tak ada tahu makanan? Kan? Kenapa tak ramai orang hari ni ambil buka? Kenapa lambat azan? Itu biasa dalam kepala kita ni, kita kena ada big why tu. Tapi tak perlulah kita tanya, sebab kita menjadikan otak kita sentiasa menganalisis. Okay, contoh, kenapa dia letak kursi di sini? Mungkin kalau letak di situ jatuh, kalau letak di sini dia redup, contoh. Kan? Jadi dalam buat kajian juga perlu ada why tu. Setiap dakwaan yang awak kata kena ada mengapa dan kenapa. Sebab tu bila nak tulis tesis tu, saya ada bincang juga sedikit nanti di setengah bahagian tu nanti. Tapi tak apalah. Kalau kita nak tulis tesis tu, kena ada 3 perkara. Kita ada 3 perkara. Pertama, kita punya statement, our statement. Betul. Kalau saya cakap betul, hari akan hujan. Contoh, itu statement. Itu statement daripada saya. Hari ini akan hujan. Lepas tu kita kena cerita tentang justifikasi. Kenapa kita kata hari ini hujan? Kerana saya melihat awan mendung, ataupun kerana saya mendengar laporan ada berita. Kan? Contohnya, kadang-kadang perlu ada contoh. Contohnya semalam langit mendung, hari hujan. Ataupun contohnya biasanya data di meteorologi ni 80% tepat, kan? Maka dia kena ada 3 ni. Sama ada statement, justifikasi kepada statement kita, dan kena ada contoh ataupun kena ada gambaran, gambaran cerita, nak menggambarkan justifikasi kita. Jadi 3 perkara ni kalau kita tulis dalam satu penggal tu, kena ada statement. Kadang-kadang statement tu ada dah rujukan, okay, ataupun kena ada justifikasi, kena ada huraian kepada statement, dan huraian tu kena ada sokongan data. Sebab tu setiap perenggan tu kita nak tengok ada rujukan, sebab kita buat statement, kita tak boleh buat free statement. Mesti ada base untuk kita buat statement. Ataupun kita buat cerita dulu. Cerita Al-Qutubi mengatakan bahawa begini, At-Tabari mengatakan perkara ini, jadi maksudnya adalah ini. Guys, kadang-kadang dia punya ceritanya kat atas. Justification ataupun sokongan tu, hujah sokongan tu dekat atas. Statement kita kat bawah. Itu tak jadi masalah. Tapi yang penting kena ada 3 komponen supaya kita nampak faham cerita. Dan permasalahan kajian adalah untuk menentukan kedudukan, kekuatan, impak dan relevan sebuah kajian. Rujukan yang absah dan berautoriti.
sorotan yang kokoh diperlukan, bukan sekadar persepsi dan omongan kosong. Sesetengah orang dia menganggap bahawa sorotan literature is the another part. Ya, biasanya kita bincang tajuk kajian, permasalahan kajian, latar belakang masalah kajian, permasalahan kajian, dan our literature review is in the dalam part yang tertentu, kan? Tapi sebenarnya kita kena faham bahawa literature review itu hanya untuk membantu untuk membantu kita supaya tidak ada kajian-kajian yang bertindih. Kan? Untuk kita tahu for the analysis gap analysis. Kan? Gap analysis untuk melihat ada kelompongan ataupun kita untuk menambah baik ataupun untuk mengisi kelompongan. Kan? Kita kena tengok dia for the analysis gap. Dalam literature review tu adalah for the analysis gap. Tapi kita kena faham bahawa review literature ni kalau dalam kualitatif seolah-olah sampai bab 3, bab 4 itu adalah kita punya review, literature review. Kita mengulang kaji literature lepas. Even kita buka Al-Qurtubi, Al-Qardawi, itu part of your literature review. Cuma kita tak masukkan dalam subtopik literature review. Sebab apa? Sebab kita nak menilai pertama kesemasaan. Sebab tu the latest research. Yang kedua, dia adalah based on the research yang ada metodologi. Berdasarkan pendidikan. Pertama kesemasaan, kedua adalah dalam bentuk pendidikan. Yang ketiga adalah dia punya kita nak buat gap analysis untuk literature review. Tetapi untuk buat tajuk, sepatutnya dah ada literature review. Untuk buat permasalahan kajian, dalamnya itu adalah literature review. Bab 1, teori biografi Hashim Kamali contoh. Itu adalah literature review. Kecuali awak tambah dengan interview. Kan? Awak tambah dengan interview, maka literature plus kajian lapangan, interview. Bab 3, hudud. Kan? Konsep hudud is your literature review. Jadi permasalahan kajian juga adalah literature review, tapi dalam permasalahan kajian adalah review punya literature, punya analisis punya literature itu adalah untuk apa? Untuk mengkaji the problem. Problem analysis. Menganalisis masalah untuk mengeluarkan permasalahan kajian. Bukan sekadar persepsi dan omongan kosong. Ini seperti mana yang saya cakaplah dakwaan. Ini dakwaan awak ke dalam masalah kajian? Dakwaan awak ke ataupun tidak? Okey, berapa perlu diambil perhatian? A statement of the problem is used in the research work as a claim that outlines the problem addressed by study. Kena ada statement tu, kena ada a good research problem should address an existing gap in knowledge in the field and lead to further research. Okay, tengok. Maknanya dia mesti ada gap analisis, gap analisis dalam literature review seperti saya sebut. Dan kita kena sebut juga dalam problem statement apa yang masih lagi kurang, yang masih lagi lompong. To write a persuasive problem statement, you need to describe the ideal, the reality and the consequence. The idealnya, theoreticalnya macam ni, tapi realitinya macam ni. Dan kesannya kalau kita tak ikut the ideal theory, apa? Itu pun cara yang cantik. Maknanya kita cerita, menurut At-Tabari, contohnya, sabar adalah menahan daripada, itulah kan, menahan ataupun sabar adalah menahan diri daripada membuat tindakan berasaskan satu. Okay, tetapi masyarakat kita, itu realiti. Tadi ideal je. Ideal ini, tetapi masyarakat kita dilihat masyarakat di kampung A mudah untuk marah ataupun mudah untuk berbalah. Seolah-olah tiada elemen sabar.
Jadi kesannya masyarakat di kampung tanpa sabar yang sepatutnya mereka akan berpecah belah. Okay, faham? Got the point Macam tu kita punya cerita dalam masalah kajian. Jangan nak cerita, kita tulis betul, kita seronok tulis ini ilmu yang saya ada dalam diri saya ini. Ini takkanlah ahli panel tak faham ni. Ataupun dia kata, macam mana lah ahli panel tak faham. Ahli panel bukan tak faham the content of that point, tetapi kenapa content tu kena ada kat situ. Kenapa you nak kaji tu? Kenapa you macam tu. Dia adalah behind. Lepas tu bila awak tulis ayat selalu melirik, jadi saya akan tulis. Kalau saya jadi penulis tesis, saya akan tulis di sini adalah perbincangan terlalu melirik. Kerana point tu dah sebut dah kat atas. Sokongan pun dah ada. Contoh pun dah ada. Dah stop. Please come with the other statement yang baru. Kalau nak cerita panjang, okey lah. Kalau 1-2 penggal tahan lagi. Tapi kalau dah 3-4 muka surat cerita benda yang kita dah tahu, yang dah biasa. Ataupun dah diulang dalam bab 1. Ulang balik dalam bab 4 ketika mana nak buat analisis. Itu is not a good writing dalam salah. Okay, ciri-ciri penting pemasalah kajian. A good research problem should have the following characteristic. It should address a gap in knowledge. Itulah analisis gap. Mana memang dah ada analisis. Tapi dalam awak buat literature review, dalam awak nak buat literature search, dalam buat tajuk, dalam buat dalam buat membangun problem statement, awak dah kena study. It should be significant enough to contribute the existing body of research. Sebab tu kita tak tahu apa sumbangan daripada awak nak buat kajian. Dalam PD pun dah tanya, what is your novelty? What is your output? What is your expected output? Apa awak punya jangkaan hasil kajian ni? Your expectation from this research. Apa awak punya ekspektasi awak terhadap kajian ni? Jadi itu kena tanya sebab ketika mana awak buat proposal, awak dah kena menganggarkan. Sebab tu kadang-kadang setengah kajian tu dia ada hipotesis, tapi kalau itu kuantitatif, kalau kualitatif biasanya kita tak tanya hipotesis. Cuma form that hypothesis untuk membantu awak buat jangkaan hasil nanti. It should lead to further research. The problem should render itself to investigation through collection of data. It should be of interest to the researcher and suit her skill, time and resources. Tak apalah, ini dia punya technical saja. The approach toward solving the problem should be ethical. Ethical, kena mampu nak dicapai, kena kena logik lah, data boleh di collect kan. Data tu ada collection. Kalau nak kaji contohnya saya nak kaji permukaan bulan yang berlekuk, kawah yang terbesar di atas bulan, sebagai contoh kan. Maka itu awak nak collect data payah. Ataupun awak nak kaji bilangan mikroorganisma dalam tanah kan. Itu kalau orang awak tak boleh lah, tapi kalau di Jabatan Pertanian boleh sebab dia ada alat kan. Itu sebab tu kita kena dengar juga, mampu tak awak nak collect data. Sebab tu kadang-kadang setengah pelajar kita apabila dibuat kajian yang melibatkan perlu data daripada lab. Sebagai contoh, dia nak kaji contoh kadar emas dalam produk produk nano emas lah kan, produk penggunaan nano emas dalam pencuci muka sebagai contoh. Tapi dia nak kata memudaratkan atau tak memudaratkan. Okey, mungkin dia boleh interview orang yang sakit, tapi at the same time dia kena buat lab research untuk membuktikan bahawa the component is harm kan.
uh, apa dia komponen dalam produk itu memudaratkan, itu ada dua perspektif. Satu, memudaratkan dari sudut penggunaan, dan memudarat dari sudut memang komponen itu yang memudarat. Jadi dia kena buat lab research. Sekarang ni awak ni pengajar Islam, awak pun tak lab research. Kalau tak boleh, maka awak kena tune your problem statement, tune your title statement to the what, apa yang anda boleh buat. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, a persuasive statement of problem is usually written in three parts untuk memastikan awak punya cerita tu adalah menarik ya. Yang pertama, mesti ada the idea. Describe a desired goal or ideal situation. Explain how things should be. Explain how things should be. Itu biasa kita based on our theoretical yang dah ada lah. Kan awak contoh sebut tokoh Al-Qadawi kata ini, apa tu, Imam Hanbal kata ini, ataupun dalam ada research kata ini. Lepas tu dia reality, describe a condition that prevents the goal, state or value in part A from being achieved or realized. At the time, explain how the current situation falls short of the goal of idea. Kadang-kadang tiba-tiba kita nak cerita, maka the ideal situation is perkara yang sepatutnya ini, tetapi yang berlakunya tidak sepatutnya begitu, dan kesannya apa. Jadi kajian saya untuk memperbaiki apa? Memperbaiki part A ke, ataupun mengurangkan impact part C. Konsekuens ke, sama ada kita nak kurangkan konsekuens ke, ataupun kita nak baiki realiti. Jadi terpulang lah. Itu adalah research awak. Okey, contoh Kenapa banyak contoh bahasa Inggeris ya? Contoh. Dia statement yang perlu kita. The Ministry of Youth is dedicated to allocating enterprise development funds to both the youth and women. These funds are made available in order to start entrepreneurial ventures that create and expand employment, provide relevant statistics and quote. Okay. One of the main focus of the ministry is consistency alternately. Consistency is allocating fund to the next. Okay, statement 1 adalah idea. Statement 2 adalah reality. Okay, maknanya ministry ada fund, ada apa untuk membantu golongan muda dan perempuan, contoh. Tiba statement kedua, malangnya dia tidak konsisten dalam membahagi fund. Contoh, bacalah bawah tu, question to establish practice the current. Continue with the current disbursement method, prevent consistency and causes decision to become grossly political, which in turn inhibits an achievement of the goal of the funds. Kesannya adalah ada apa tu, contohnya tidak berkesan lah, pembahagian fund itu tidak berkesan, ataupun dia menghalang daripada tercapainya matlamat penubuhan dana itu. Pertama, ada fund. Kedua, tapi fund itu tidak bahagi secara konsisten. Yang ketiga, kesannya adalah matlamat penubuhan dana itu tidak tercapai. Jadi itu cara kita buat problem statement. Okey, tak apalah, awak bacalah situ.
Okey. Jadi, kadang-kadang ini kalau awak tulis latar belakang masalah dan pernyataan masalah tu dalam satu subtopik. Jadi kadang-kadang panel ni dia ada yang jenis dia fast reading, fast reader. Fast reader ni dia akan baca, dia nak tengok the point, the important point. Jadi nak important point tu kadang-kadang oleh kerana awak ni mungkinlah kerana berjiwa sastra ke ataupun orang puitis ya, berpuitis ya, sampai tak jumpa. Sampai tak jumpa problem statement. Padahal kita nampak ada masalah tapi cara penulisan tu menyebabkan tidak terzahirnya problem statement. Jadi triknya adalah ketika mana awak menulis latar belakang masalah kajian tu, awak tulis di hujung tu walaupun begitu. Okey, mana this one is highlight. Adalah highlight awak telah menonjolkan apa yang nak dicerita. Walau bagaimanapun. Walaupun begitu. Persoalannya, kerajaan Madani dilihat telah berjaya di dalam media terlihat telah mencapai kegemilangannya. Persoalannya, adakah kegemilangan ini betul-betul tercapai? Adakah janji-janji yang telah mereka taburi itu dipenuhi? Adakah masyarakat Melayu berada dalam keadaan yang selamat? Contoh. Maknanya persoalan, kan? Persoalannya, itu kita punya cara kita nak cerita. Kita cerita bahawa institusi zakat telah mengagihkan, kan, telah berusaha mengagihkan kepada asnaf dan laporan-laporan mengenai pengagihan itu telah didedahkan kepada media. Walau bagaimanapun, masih terdapat lagi asnaf yang menuntut haknya. Ataupun masih lagi terdapat golongan miskin yang tidak tercapai. Ini menimbulkan persoalan bagaimana adakah pengagihan zakat bersifat pengagihan yang efektif yang mengeluarkan asnaf daripada kepompong kemiskinan. Kan? Jadi bagaimana cerita. Akan tetapi adakah benar malangnya cara itu bila awak tulis dalam tesis tu awak guna kata hubung yang betul membantu untuk panel. Sekarang ni awak tulis tesis untuk apa? Saya tulis tesis ni Ustaz untuk kemaslahatan ummah. Saya nak bagi betul Qadawi baca tesis saya. Qadawi baca sebab saya ni nak jadi alim ulama dengan tesis saya. Kan? Tak. Itu adalah matlamat yang jauh. Kerana mungkin tesis awak perlu publish, tesis awak perlu itu matlamat yang paling dekat adalah untuk pemeriksa dan penyelia awak baca. Jadi tarik perhatian pemeriksa dan penyelia dulu. Itu penting. Sebab tu kadang-kadang penggunaan bahasa ada jenis penyelia tu dia tak dapat nak takap boleh baca. Berapa kali dah saya baca ni. Tak ada pun. Mungkin cara penulisan awak tu yang tak ada. Ataupun memang tak ada masalah kajian langsung. Itu adalah isu yang lain. Tapi kemungkinan juga adalah kaedah awak menulis yang berbeza. Okey, saranan saya. Ini cara kita tulis. Kan, yang merah tu, yang kuning tu itu biasa saya jumpa. Maknanya dia tak ada pendahuluan, dia tak ada penutup, dia cerita je di dalam round punya perbincangan. Pusing. Samalah, yang bawah pun sama. Ini melirik. It's not a good writing. Yang penting adalah sama ada dia adalah upside down pyramid ataupun pyramid lah. Pyramid itself. Maknanya kita sebut dulu what is problem statement. Dan daripada problem statement yang kita nak sebut tu kenyataan tu, kerajaan Madani tidak berjaya contohnya. Dirakam okay, kalau rakam kerajaan Madani berjaya membangunkan Malaysia.
Okay, the first statement tu, okay, kenapa awak kata tu? Ini sini 3, 4 ni. Ataupun kadang-kadang sebenarnya perlu diperbaiki lagi, perlu memperbaiki kaedah menanggapi orang muda. Kerana apa? Daripada laporan akhbar yang mengatakan begini, kemudian betul terdapat kajian daripada A yang menyatakan begini. Itu this one. Ataupun kita cerita dulu daripada kenyataan akhbar. Terdapat 30 kanak-kanak yang terbiak di PPR A. Manakala di dalam laporan yang lain, seramai 100 kanak-kanak didapati tidak ada pengawasan ketika mana bermain di Taman B. Ini menunjukkan bahawa pendekatan kawalan anak-anak adalah longgar di Lembah Kelang. Dia adalah longgar di Lembah Kelang. Oleh kerana itu kita punya statement dah. Oleh kerana itu, kita perlu mengkaji apakah kaedah yang terbaik untuk memastikan kanak-kanak ini berada dalam kawalan yang baik. Kan? Ada cerita dia punya cerita tu, maknanya okey, itu the focus point is dekat adalah di hujung perbincangan. Ataupun yang kuning lah, yang kuning tu maknanya awak dah cerita, lepas tu awak cerita balik sebab kenapa justifikasi tu, lepas tu awak tutup dengan memperkuat balik statement yang telah awak sebut di atas. Jadi begitu cara bentuk kita menulis permasalahan kajian. Okay, let's see kalau contoh yang kita ada. Kalau tak habis tak apa, saya akan stop berhenti secepatnya dalam 10.30 sebab saya nak masuk meeting dalam satu lagi. Okay. Ini mungkin saya ambil ini sebab saya rasa contohnya adalah contoh yang baik lah kot. Tapi masalahnya saya tak tahu tajuk. Kan? Saya tak tahu tajuk. Dah tak ingat tajuk dia apa. Okey, ini ceritanya. Perkembangan ekonomi dan perubahan struktur di Malaysia daripada negara pertanian kepada ekonomi pembangunan dan industri telah mendorong kepada pelbagai perubahan. Okey, perubahan ni. Okey. Naratifnya, kemudahan restoran, kedai makan dan perniagaan berasaskan catering banyak mengubah pola pemakanan masyarakat Indonesia. Dulu orang guna pertanian. Petani tu maknanya tak masak kat rumah lah ceritanya. Kalau pembangunan industri, orang dah tak tanam lah. Orang dah tak tanam dah kat rumah. Jadi orang pergi beli makanan apa? Beli makanan kat kedai. Jadi bila makanan kat kedai, isunya adalah kesihatan. Ya. Cerita sikit kita dah nampak lah. Banyak mengubah pola pemakanan masyarakat Malaysia. Kesannya amalan pemakanan di rumah semakin berkurangan. Tengok. Ini cerita ni, dia punya ini latar belakang masalah kajian ni. Ini dia punya problem latar belakang dia. Kalau ada perubahan, ini latar belakang dia. Okey, sekarang ni yang kita akan dapat daripada permasalahan itu adalah amalan pemakanan di rumah semakin berkurang manakala tabiat pembelian luar rumah dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Itu statement. Dan tengok dia sokong dengan data 34 apa? 34 Nur Azah Ahmad, transisi pemakanan urbanisasi. Adakah masyarakat cukup makan? Ni artikel proceeding. Ini mempamerkan corak pemakanan rakyat Malaysia pada masa kini semakin bergantung kepada makan luar rumah. Ini problem. Kan? Makan luar rumah adalah problem kepada dia untuk dibuat kajian. Sebab kalau orang semua makan kat dalam rumah, tak ada masalah dari bagi dia. Bila makan luar rumah ni, bagi dia ada problem. Itu problem statement. This one is problem statement. Okay. Jadi ditambah lagi selepas tu. Pertama, makan di luar rumah. Masyarakat telah ramai makan di luar rumah. Ini problem statement. Kan? Tengok dia punya naratif perbincangan untuk dia bawa ke problem statement tu di belakang. Tapi kita dapat tangkap bahawa makan di luar rumah adalah problem, masalah. Okey, nanti dia tambah lagi dia punya permasalahan kajian. Dalam hal ini,
Pencemaran merupakan isu kritikal dalam penghasilan produk makanan. Lihat ni. Ini tak masuk lagi, dia tak hukum lagi yang makan di luar rumah ni ada pencemaran, tapi dia cerita baru. Pencemaran makanan merupakan isu kritikal dalam penghasilan produk makanan. Apabila membicarakan mengenai isu pencemaran makanan, ia termasuk dalam ruang lingkup keselamatan makanan. Signifikannya, isu-isu yang mengancam keselamatan makan terhasil daripada sikap tolak ansur terhadap aspek kebersihan, keselamatan dan kualiti. Sebagai langkah pencegahan pengurusan keselamatan makanan, memainkan peranan penting bagi memastikan makanan yang diproduksi sebagai sebuah fasiliti selamat digunakan atau dimakan oleh pengguna. Subjek bertujuan mencegah dan menerangkan risiko pencemaran yang terdiri daripada ejen fizikal, biologi dan kimia. Okey. Daripada perenggan kedua dia nak cerita apa? Problemnya adalah penghasilan produk makanan terdedah dengan pencemaran. Terdedah dengan pencemaran. Okey, dia punya statement adalah di atas. Nanti diurai kat bawah. Yang ni tadi statement dia dekat bawah. Okey, statement pertama dia adalah orang masyarakat telah makan di luar rumah. Yang kedua, banyak berlaku pencemaran makanan. Dalam konteks menepan ini, trend pengguna dan arus perdagangan rentas sepadan. Aspek keselamatan makanan tidak boleh dipandang remeh. Oleh demikian, pengusaha Muslim mesti belajar melangkau persoalan halal dan haram dalam isu makanan. Dalam tingkatan lain, pengusaha bukan sahaja perlu memastikan makanan dihasilkan halal, bahkan bersih, selamat dan kualiti. Ini ideal je. Di negara-negara membangun, fokus ditumpukan terhadap sekuriti makanan. Keselamatan makanan merupakan subjek kelas kedua. Malah polisi di kebanyakan negara tidak prihatin terhadap keselamatan makanan. Ada. Idealnya pengusaha perlu ada keselamatan makanan. Tapi dia punya realiti, populasi kebanyakan negara tidak prihatin terhadap keselamatan makanan. Pada masa kini, keselamatan makanan merupakan isu kritikal dunia. Hal berikutan disebabkan oleh pelbagai faktor, antara keselamatan, pengawalan dalam perbuatan makanan tidak selamat serta penjagaan tambahan menurut pendidikan dalam bidang keselamatan makanan sangat kurang dilakukan di negara lain, negara membangun termasuk Malaysia. Ini faktor lah. Jadi nak cerita dalam poin kedua ini adalah kebanyakan negara tidak tidak mengambil berat tentang isu keselamatan makanan. Okey, tiga problem statement kita jumpa. Pertama, pertama dia cerita pasal orang makan di luar rumah. Yang kedua, banyak berlaku pencemaran makanan. Yang ketiga, tidak prihatin terhadap keselamatan makanan. Mungkin kalau kat sini dia tak ceritalah tentang konsekuens lah, tapi kita boleh gambar lah bila dah tak selamat makanan, maka orang akan terdedah kepada makanan yang tidak selamat. Itu konsekuens dia. Bertitik tolak kepada keadaan berikut. Isu-isu keselamatan makan merupakan cabaran global. Pelindungan pengguna turut berada pada tahap membimbangkan ekoran ledakan globalisasi dan kemajuan teknologi yang menghasilkan pelbagai bentuk kreativiti dan ciptaan dalam industri makanan. Berdasarkan rekod peristiwa, panjang ni saya nak cerita kat awal. Tapi kat situ kita dah nampak dah dia punya masalah, tapi dia masih lagi bukan masalah yang primer lah, sebab dia akan mendorong, dia akan cerita tu nanti sampailah dia akan mendorong kepada the real statement, the real problem. Jadi kesemua ni adalah masalah kajian yang perlu dikaji, dan kajian ini pun akan cater kepada isu-isu tersebut. Kita tengok dia punya objektif. Oh, okay, saya tahu siapa punya tesis ni. Okay. Okay, saya cerita contoh saya kot. Kan? Ada tak contoh yang tak baik? Contoh 2. Okey, ini tadi contoh masalah kajian.
Okey ni, saya tak tahu buku siapa punya. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati ya. Ada ni kena-mengena dengan hidup tapi majhul. Majhul. Dalam disiplin pendidikan hukum Islam, kekuatan pendalilan dan kaedah istinbat yang jelas merupakan tonggak utama dalam pembinaan hukum Islam berasaskan kepada aplikasi ilmu usul fiqh dan maqasid syariah. Kayaknya dia nak cerita pasal maqasid syariah ni. Okay, di samping itu, pengambil kiraan elemen semasa juga perlu diberi perhatian supaya jawapan hukum yang diberikan bersifat penyelesaian dan bukan bersifat menghukum. Okey. Ini dia nak cerita elemen semasa dalam fatwa. Dia nak cerita tu. Okey, statement dia adalah pengambil kiraan elemen semasa perlu diberi perhatian. Idealnya adalah dalam pembinaan hukum Islam, kita kena ambil kira elemen usul fiqh dan maqasid syariah. Tapi juga perlu ada elemen semasa. Bersifat penyelesaian hukum. Kerana apa? Kalau tak ada elemen semasa, kesannya adalah jawapan hukum yang diberikan bersifat menghukum, bukan bersifat menyelesaikan masalah. Beza ya kita buat fiqh dengan fatwa. Ini cerita ni lah. Disiplin itulah yang akan dilihat dalam metod fatwa yang diaplikasikan oleh jawatankuasa fatwa negeri Johor bagi menyelesaikan persoalan-persoalan semasa yang bersifat mencabar dan ketika memandangkan berlakunya perkembangan yang pesat dan berbagai bidang penyelidikan yang penemuan saintifik yang terkini bagi semasa hari ini kerana kepesatan dan perkembangan. Okey, dia cerita bahawa kepesatan dan perkembangan dalam berbagai bidang ini penyelesaian melahirkan. Okey, ini ada statement ya bahawa dia kata kepesatan sekarang ini melahirkan pelbagai persoalan baru yang perlu diberikan penyelesaian. Dan cara penyelesaian dia perlu mengambil elemen semasa. Dia tunggal terbalik sikit lah. Tapi kat sini kita dapat dia punya cerita dia. Dia punya statement adalah di sini. Problem statementnya adalah melahirkan pelbagai persoalan baru yang perlu diberi penyelesaian. Kepesatan perlu diberi penyelesaian. Ya, jadi penyelesaian macam mana? Penyelesaiannya adalah bukan bersifat menghukum tetapi yang bersifat menyelesaikan dengan menggunakan elemen semasa. Oleh itu, timbul persoalan. Adakah yang digunakan fatwa mampu menangani persoalan-persoalan tersebut? Okey, kita dah tahu bahawa idealnya persoalan baru yang timbul itu perlu diselesaikan berasaskan elemen semasa. Tapi adakah jawatankuasa fatwa menggunakan elemen semasa? Ataupun metod yang digunakan dapat menyelesaikan masalah. Memandangkan terdapat kegagalan masalah berlaku sama ada faktor luaran maupun dalaman. Faktor yang diputuskan seolah-olah tidak dilihat rasional menjawab soalan. Okay, kat sini ni dia perlu nyatakan rujukan. Ini dakwaan ni. Ini dakwaan yang kita perlukan rujukan. Okey, itu dia. Itu problem sama dia. Itu je problem sama. Tapi dah cukup untuk melakukan kajian di peringkat master. Ni kajian ni peringkat master. Kalau macam tadi dia banyak kan, dia banyak dia punya input dia untuk membentuk soalan. Tapi yang ni dia hanya cerita fatwa perlu ada elemen semasa, perkembangan pesat mendatangkan masalah baru perlukan penyelesaian perlukan elemen semasa. Cuma fatwa negeri Johor dilihat tidak dapat menyelesaikan masalah. Adakah jawatankuasa fatwa Johor tidak mengambil kira elemen semasa? Oleh kerana itu saya nak kaji adakah elemen semasa diambil kira dalam pengeluaran fatwa negeri Johor. Okey, tak apalah. Kita tak pergi panjang lagi lah untuk bincang mengenai yang terjadi. Okey, persoalan kajian. Daripada permasalahan kajian, permasalahan kajian tadilah kita formulate. Kita formulating persoalan kajian. Daripada masalah tadi kita nampak, jadi kita akan buat soalan. Adakah apakah
metod yang digunakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk mengeluarkan fatwa. Apakah elemen semasa yang diaplikasikan oleh Fatwa Johor dalam mengeluarkan fatwa, kan? Maka kita boleh formulate soalan daripada problem statement yang kita dapat tadi. Jadi persoalan-persoalan itu perlu dikemukakan, ia perlu bersifat koheren dengan kenyataan sebelum dan selepasnya, iaitu how, what, why, who, when, iaitu five wife, one husband, kan? How, what, why, when, who, when. Ada setengah aja, kita biasa kita guna why, kita guna how, kita guna what, kan? Okey, daripada tu kita pula bina objektif kajian. Objektif kajian ni daripada permasalahan, sebenarnya panjang saya nak cerita, tapi saya kira kita dah stop di sini. Yang ini penting ya, belum ni penting untuk awak belajar. Ini pun cara kita nak formulate soal objektif kajian. Yang ni pula kita tutorial kita buat praktikal sikit. Ini pun smart. Teori smart ni awak dah belajar. Tapi awak tak aplikasikan ni contoh lah. Okey. This one is metodologi kajian. Okey. Saya kira di situ. Saya nak simpulkan sikit. Kalaulah dalam membuat masalah kajian, kita perlu refer kepada data-data yang menyokong kepada statement. Kadang-kadang statement tu mungkin boleh jadi dalam kepala kita, tapi dia tidak disokong, kan? Mungkin kita boleh tanya pun ChatGPT, apakah apa yang berlaku di dalam perkembangan hukum Islam semasa, contoh. Jadi ChatGPT bagi jawapan. Jadi kita kena sokong statement yang ChatGPT bagi dengan data-data luaran. Seperti mana kita kena tengok ada tak siapa yang kata, okey, siapa yang tak setuju, siapa yang setuju, okey, kenapa lepas tu realitinya di Malaysia, realitinya di fokus kajian, kita boleh formulate permasalahan kajian. Jadi kerana itu dalam permasalahan kajian dia perlu ada punya literature punya review, mesti ada literature review, dan dia mesti yang disebut sebagai coherent. Ini jaranglah orang sebut, tapi kalau dalam kajian saya nak nampak dia adalah tanasuk, munasakat bainal mawdu' bainal unwan wal iskalatil dirasah. Mesti ada dia punya coherent antara antara tajuk, latar belakang, permasalahan kajian. Coherent tu maknanya dia mesti ada hubung kait. Jangan kita tajuk lain, masalah kajian lain, objektif kajian lain, tak boleh. Dia mesti ada bridge. Mesti awak cerita, awak mesti jambatkan daripada tajuk pergi kepada masalah kajian. Jadi saya akan baca tajuk, oh ada jalan untuk sampai ke masalah kajian. Daripada masalah kajian, oh ada jalan nak sampai ke persoalan kajian. Daripada persoalan kajian, oh ada jalan untuk sampai ke objektif kajian. Dia bridge the idea. Itu awak, kita tak boleh nak tunjuk dalam slide, tak boleh nak tunjuk dalam PowerPoint. Coherent dengan bridge itu bagaimana awak formulate, bagaimana gambaran itu, penceritaan itu sampai kepada kami, bagaimana penulisan itu penting. Kerana itu setiap point itu perlu ada bridge dia. Kalau macam tadi ada setengah keadaan, saya boleh tahu bahawa dia mana dahulu mana kemudian, kan? Itu tak ada masalah sebab as long saya boleh kenal pasti dia punya problem. Tapi masalahnya saya tak boleh nak kenal pasti. Dan saya ulang balik baca tak jumpa. Jadi kalau awak boleh bincang cerita tu seperti mana upside down punya pyramid, itu lebih baik. Kerana lepas bawah tu nanti, okay, from that point tu kita akan pergi kepada for the next step. Kita akan pergi kepada step seterusnya. Step seterusnya kita akan pergi kepada persoalan kajian. Soalan kajian kita pergi kepada objektif kajian. Dan bagaimana objektif kajian itu dapat dijawab, diselesaikan? Dengan ada metod. Metod itu mesti reflect pula dengan objektif kajian. Lepas tu literature review tu boleh dapat cerita tentang gap yang mana menunjukkan tak ada orang kaji.
Sebab kadang-kadang kita dah berpuas hati dah you punya literature review pada permasalahan kajian. Tetapi dekat literature review tu tak cukup lagi. Tak cukup lagi untuk menceritakan gap analysis for the gap analysis purpose. Kan? Mungkin untuk menzahirkan persoalan kajian dah cukup, permasalahan kajian dah cukup sebab awak dah buat pada point di atas. Jadi itu bagaimana kita nak tulis proposal defense. Okey, saya kira cukup setakat itu ke macam mana? Fungsi saya dimaklumkan saya 9 sampai 9.30 9 sampai 10.30. Dah tamat dah waktu ni. Tapi sekarang kita masuk Q&A. Oh, Boleh Q&A. Doktor? Okey. Boleh. Kalau ada dari kalangan peserta yang ada soalan, boleh terus je buka mic dan tanya soalan. Kalau sukan boleh letak di chat, nanti saya bacakan. Assalamualaikum Doktor. Boleh saya tanya soalan? Okey, boleh. Okey, nama saya Afifah, student PhD dari Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam lah. Saya nak tanya berkaitan dengan tadi Doktor ada mention tentang buat kajian awal untuk sahkan penyertaan masalah. Macam contoh Doktor, kalau macam kajian saya ni perlu untuk berhubung dengan guru-guru pendidikan Islam yang ada dekat Sabah, dan sekarang ni belum lagi PD, tapi nak mengesahkan permasalahan kajian tu, saya buat dulu perbualan ringkas dengan diorang untuk permasalahan kajian yang ada lah. So daripada situ ada maksudnya data tu macam mana kita nak datakan temu bual awal tu untuk dalam kita punya proposal. Maksudnya adakah itu one of yang boleh diterima pakai lah. Okey. Macam mana pandangan Doktor berkaitan tu? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Tapi untuk makluman nanti ada setengah kita punya panel tu dia tak biasa. Mungkin dia akan persoalkan, proposal tak dapat lagi awak dah buat interview. Kan? Itu antara persoalan yang biasa. Tapi dalam nature kajian kita kajian lepas adalah foundation untuk kita buat problem statement. Okay, got the point. Sebab itu bila kita buat contoh kalau orang buat dipanggil need analysis. Kan, need analysis tak semestinya duduk dalam bab 1, bab 2. Kadang-kadang need analysis tu dia perlu dekat problem statement. Need analysis sebab kadang-kadang bila kajian model awak tak diperlukan, awak tak perlu buat kajian, tapi awak nak cerita model awak diperlukan, jadi awak perlu buat need analysis. Bila awak dah ada need analysis, dah ada data bahawa kajian awak perlu dilakukan, so dia terus pergi kepada dia akan jadi foundation kepada problem statement. Need analysis itu kalau yang buat nama DDR tu kan. Jadi kalau dalam kes anti dia, maknanya sekiranya maklumat yang awak tak cari tu tak jumpa dalam literature review, tapi awak tahu ada masalah dan awak pasti dia ada masalah, jadi awak kena buat satu kajian awal. Kan, satu kajian awal. Tapi pastikan soalan termobile tu diformulate dengan betul. Kedua, kena jelaskan bagaimana interview itu dibuat ataupun soal selidik itu dibuat. Kena cerita metod awak buat kajian awal tu, kena cerita dalam problem statement. Either one lah, sama ada awak nak cerita dalam metodologi ke ataupun nak cerita dalam problem statement bahawa satu kajian awal telah dibuat melibatkan beberapa informant untuk menceritakan tentang apa. Contohnya awak nak kata nanti dia akan timbul, takkan awak tanya seorang je. Cikgu di Sabah tu ada berapa? Jadi sampling tu kena betul. Walaupun kajian awal tapi dia sampling tu kena betul sebab dia nak reflect kepada dia nak reflect kepada awak punya dakwaan untuk kaji, mungkin awak nak kaji semua sekolah di Sabah. Jadi adakah awak punya sampling itu cukup? Itu kena ambil kira.
untuk kajian awal. Dia bukannya main apa termobile 2-3 orang, okey dah jadilah. Problem sama. Ataupun awak termobile itu adalah orang di PPD. PPD tak ramai kan? PPD mungkin ada 4-5 orang je. Awak dah dapat 3 orang ataupun awak dapat seorang ketua kan, ketua. Itu tak ada masalah. Kalau cikgu yang melibatkan numbers, maka diperlukan kepada some certain amount untuk valid untuk awak punya kajian awal tu reliable. Apa-apa kajian awal ke kajian akhir ke kajian pertengahan ke, asal kalau nak jadikan dia problem statement pun awak kata ini untuk problem statement je pun takkan saya nak sungguh. Tak, awak kena pastikan kajian awak tu valid dan reliable. Boleh. Tapi mesti metodnya jelas. Kalau tak cerita pun bila panel tanya awak kena cerita. Kalau awak tak tulis pun bila panel tanya awak kena cerita bagaimana awak conduct temu bual. Berapa orang awak conduct temu bual untuk kerja awal dan adakah jumlah informan yang awak temu bual itu dipanggil dalam keadaan yang dah saturate ataupun dah cukup. Dah cukup. Itu kena kira dalam buat kerja awal. Sama juga dengan ni analisis. Ni analisis kena ada result lah. Dah kena ada result sebagai kajian keperluan. Dapat tangkap tak? Faham doktor. Terima kasih doktor. Ada soalan lain? Ada lagi soalan lain tak? Kita boleh ambil lagi satu soalan. Ramai 80. Pelajar kita 80 tu. Assalamualaikum doktor. Salam tu. Saya nak tanya, untuk berkenaan dengan tajuk tu, lebih baik kita spesifikkan atau kita umumkan? Contohnya macam wakaf kan. Jadi kalau kita sebut wakaf saja. Tapi wakaf itu adalah tajuk dia kan. Ataupun kita spesifikkan terus wakaf zuri atau khas ataupun mana yang lagi baik? Spesifik atau umum? Tajuk lebih baik spesifik. Lebih baik spesifik sebab kita nak tahu fokus kajian kita, sebab itulah kita tajuk tu dia dah nak bagi tahu kita apa tujuan kajian kita, apa fokus kajian kita, apa kita punya variable, apa kita punya metodologi yang kita akan gunakan. Tajuk itu telah beri gambar. Itu IC kita. Tajuk tu adalah IC kita. Nak tahu kita ni Islam ke, Melayu ke, lahir tahun bila, beranak tahun bila, itu tajuk. Tapi for the certain case kita umumkan. Kita umumkan supaya kadang-kadang dia punya kajian tu dia tak reflect. Dia punya kajian tu dia tak reflect pada A, dia tak reflect pada B, dia tak reflect pada C. So contoh, bila kita nak spesifik kan, dia duduk kat A ke, duduk kat B ke, duduk kat C. Kita tak dapat nak tentukan. Jadi kita umumkan dan kita buka perspektif itu kepada penilai supaya pelajar selamat. Okey, dalam mengumumkan tajuk tesis adalah untuk menyelamatkan pelajar. Menyelamatkan student kita. Supaya dia, ya tu saya kata, dia orang kata boleh lagi kona lepeh, kona baring dekat selekor tu. Sempat lagi dia nak kona baring dekat selekor. Sebab kita umumkan tajuk dia supaya dia membinakan perspektif yang umum kepada penilai. Tetapi dalam metodologi dia tidaklah terlalu baik. Dia sebaiknya spesifik. Saya tak kata tak boleh langsung boleh, tapi dia lebih baik spesifik. Sebab nanti kita akan ditanya nanti, sebab kalau awak terlalu buka general dalam PD dalam CD, berhadapanlah dengan penilai yang menganggap kajian awak adalah kajian yang umum, yang general. Jadi ditanyalah, tak masuk dalam topik, tak cerita dalam skop, awak tak boleh nak buat apa sebab awak punya tajuk. Jadi bila awak dah skopkan tajuk, jadi penilai dah jelas. Oh, maknanya dia bukan nak pergi kepada A, dia nak pergi kepada B. Okey, saya tak tanyalah yang berkaitan dengan A. Ataupun kalau ada kaitan saya akan tanya. Kan. Jadi tapi persoalan itu dia tidaklah kita memberi kesan kepada calon. Tidaklah nak sampai gagal calon kalau dia tak dapat jawab A sebab dia punya fokus adalah B. Contoh. Jadi itu saya punya pandangan.
Okey, baik. Terima kasih doktor. Dah tamat dah kita pada sesi pertama ni untuk sesi penulisan permasalahan kajian dan juga Q&A. Sebelum kita masuk waktu rehat, saya nak minta kerjasama semua untuk buka sekali lagi kamera sebab tadi gambar kita tak berapa nak jelas. Jadi kita nak minta kerjasama semua untuk buka kamera sekali lagi. Kita ambil gambar dengan panel pertama Dr. Ikhlas. Okay. Jadi kalau buat collection ni dapat ni RM5 80 orang. Doktor, yang minta 52 share slide boleh ke? yang awal muka Nanti ni ada slide lagi kat dunia. saya akan bagi ke urus setia. Okey. Okey. Okey, dah ada lagi? Okey. 1, 2, 3. Sekejap Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey, sudah. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ni. Okey, terima kasih. Segala input moga dapat dimanfaatkan oleh peserta-peserta kita pada hari ini dan alhamdulillah saya rasa banyak dah jawapan kepada persoalan-persoalan yang mungkin dah bermain di minda masing-masing kan tentang permasalahan kajian. Okey, sekarang kita akan masuk pada waktu rehat sebelum masuk sesi kedua kita pada hari ini iaitu sesi penulisan sorotan literature dan pemilihan metodologi dalam kajian. Sesi kedua akan bermula pada jam 11 pagi ini. Dan sebelum saya lepaskan semua untuk berehat, kami daripada Lajnah Pascasiswazah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya ada mengadakan jualan baju Pascasiswazah di mana kami menyediakan dalam 3 jenis baju, t-shirt lengan pendek round neck, t-shirt lengan pendek collar neck dan juga t-shirt muslimah bermotifkan tulisan pasca desain oleh ahli kami sendiri dan jika anda berminat, anda boleh scan QR yang akan dibentangkan sebentar lagi. Assalamualaikum pengurus setia. Tadi apa pembentangan Dr. Ikhlas tadi tak berapa dengar. Nanti kalau Dr. Wahab kalau tak dengar tolong di mentionkan lah. Tolong dia apa? Pembentangan Dr. Ihsan tadi itu tak cukup kuat dia punya bunyi atau suara. Jika nanti kalau sekiranya Dr. Wahab tak berapa kuat nanti tolong maklumkanlah ya. Okey, baik. Terima kasih. Peserta boleh masuk semula nanti pada jam 11 ya untuk sesi kedua kita sekarang pada berehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rakan yang ingin mendapatkan baju Nafasca Siswaza, kalau tak dapat scan QR yang ditayangkan, boleh tekan link tempahan di chat, di ruangan meeting chat yang telah disediakan. Hari ini merupakan hari terakhir tempahan dan ia akan ditutup pada jam 12:30 malam pada malam ini. Jadi yang mana yang nak dapatkan boleh isi segera form tersebut dan insyaAllah selepas raya akan dapatlah baju-baju yang tuan-tuan dan puan tempah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.